buruk. Okey, faham. Apa contoh yang biasa jadi pada geng lepasan sekolah ni? Satu yang paling popular, pemikiran semua atau tiada. Semua atau tiada? Macam mana tu? Macam ni, kalau aku tak dapat 8A, hidup aku hancur. Titik. Tak ada pilihan lain. Oh, faham. Hitam atau putih je, tiada kelabu. Langsung tak ada. Kedua, generalisasi melampau. Okey. Contohnya, gagal satu subjek masa percubaan, terus kita buat kesimpulan, memang aku ini jenis yang akan gagal dalam semua benda. Padahal baru satu subjek. Fikiran-fikiran ekstrim macam ni lah yang buat kita rasa cemas dan akhirnya lumpuh dari bertindak. Ia macam kita tulis skrip untuk filem tragedi hidup kita sendiri, padahal cerita baru nak mula. Baik, bila dah kenal racun ni, apa penawarnya? Prosesnya kita panggil penstrukturan semula kognitif. Bunyi macam teknikal sikit kan? Bunyi macam berat. Tapi praktikalnya ada 3 langkah mudah je. Pertama, kena peka. Peka dengan apa yang kita fikirkan masa tu. Betul. Bila rasa down atau malas, berhenti sekejap dan tanya, apa yang aku tengah fikir sekarang ni? Okey, langkah pertama, sedar. Langkah kedua. Kedua, cabar fikiran tu. Jadi detektif untuk diri sendiri. Soal balik, mana bukti yang aku akan gagal selama-lamanya? Betul ke tak ada pilihan lain langsung? Selalunya kita akan dapati fikiran tu tak ada bukti kukuh pun. Tepat sekali. Dan langkah ketiga, kita gantikan. Gantikan dengan fikiran yang lebih rasional. Ya, daripada fikir, mesti susah gila nak sambung belajar. Kita ubah kepada sesuatu yang lebih membina. Contohnya? Contohnya, perjalanan ni mungkin mencabar, tapi aku boleh belajar satu persatu. Ramai je yang dah berjaya lalui. Naratif tu bertukar dari mustahil kepada boleh diurus. Betul. Dan bila minda kita dah jelas, barulah kita boleh fikir langkah seterusnya dengan tenang. Sama ada nak ambil diploma ke atau terus ke ijazah. Sebab ramai bentu, bukan sebab tak ada pilihan kan? Bukan. Tapi sebab fikiran tu sendiri yang kusut. Ada juga yang terperangkap dengan mitos, tak ada duit, tak boleh belajar. Oh, ini selalu dengar. Padahal, untuk sesi 2026 dan seterusnya, peluang macam PTPTN dan biasiswa sentiasa ada. Kena usaha cari je. Dan saya setuju. Proses mengubah fikiran ni memang mencabar kalau buat seorang diri. Sangat. Ia macam kita nak bersenam. Lagi berkesan kalau ada seorang coach. Betul. Untuk pastikan langkah anda betul dalam memilih kursus diploma atau ijazah, bimbingan tu sangat-sangat penting. Jangan buat keputusan besar ni seorang diri. Jangan. Sebab itu, dapatkan panduan dari yang pakar. Hubungi Encik Amir di talian 017-684-2836 untuk sesi bimbingan masuk diploma dan ijazah. Nombor tu penting. Mesej utama kita hari ini, ringkas je. Anda bukan malas. Anda mungkin cuma terperangkap dalam corak pemikiran yang tak membantu. Kuasa untuk ubah tindakan anda, ia bermula dengan keberanian untuk mencabar fikiran anda sendiri. Tepat sekali. Ingat sahabat, langkah pertama untuk ubah nasib adalah dengan mengangkat telefon. Hubungi Encik Amir sekarang di 6017-6842-836. Jadi, sebelum kita tutup perbincangan ini, kami nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Hmm. Apakah satu